Sakit 9 orang, mapuh 3 ekor. Apakah maklumat dengan secara lanjutnya berkenaan dengan khabar pada hari ini tanggal 28 bulan 3 tahun 20 ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada saudara-saudari, ibu-ibu bapa yang diikuti bersama di dalam video ni. Laporan yang terbaru yang saya pungut dan saya kutip daripada Al-Hadas dan juga Sabkah Rosak dan beberapa warta yang lain lagi, termasuk juga dengan Al Jazeera dan juga warta berita hak Arabi ataupun televisyen Arabi telah dilaporkan bahawasanya pada beberapa jam yang telah lepas dah ada berlaku pertinokan dan pertempuran di kawasan sebelah alik hampir dengan Lebanon, iaitu di sebelah selatan Lebanon. Kata di situ tu ada pihak Israeliyah menghantarkan beberapa banyak pada waktu kemarin untuk menghantarkan akan Beirut. Beberapa hari baru ni ia dah Beirut di dalam ibu kota di dalam Lebanon, maka membawa ke jadi kebakaran. Maka hari ini pihak daripada Lebanon telah ada rancang kelik iaitu balas di atas perbuatan mereka. Maka hari ini dilaporkan kata ketika pertempuran dan bertikai di situ di kawasan hampir dengan setara Lebanon di sebelah selatan tu, maka pihak tentera Israeliyah kena dan hak sakit saja 9 ekor dan hak mapuh 3 ekor. Itu telah dilaporkan oleh wartawan Al-Hadas. Tetapi mengikut laporan daripada Arabiyah kata sakit saja 9, tak ada laporan kata mapuh. Dalam hal tu juga kapal terbang telah buat perakut test hari ni daripada helikopter hak Israeliyah dia akut klip pesakit kepada hospital di dalam Israeliyah tu 3 kali dah hari ni, dengan sebab dah Lebanon pun hatta dengan cara kuat juga pergi kepada tempat pekalan ataupun tempat dah bertampak oleh pihak tentera Israeliyah di kawasan sebelah hampir selatan Lebanon. Itu maklumat yang saya beritahu kepada saudara sebagai maklumat yang pertama. Dan seterusnya pada hari ini juga telah beristiharah oleh Yahya Sari ataupun Yahya Sari daripada Qasab dan Speko hak Ansarullah daripada Yaman. Dia kata hari ini dia lontarkan ataupun dia hantarkan carwak soruh dia menuju kepada sebelah selatan Israeliyah pada hari ini. Dengan beberapa lama dah dia berhenti buat hantaran ataupun hantarkan carwak masuk di dalam Israeliyah. Maka sebagai kali yang pertama lah pada hari ini semenjak berlaku pertikaian di antara Israeliyah dengan Iran, dia pun berhenti dia hantar selepas daripada bertikai dengan Palestina ataupun Gaza dengan Israel tu, maka Yaman pun tak ada hantar lagi. Maka hari ini dia hantar pula sebagai kali yang pertama untuk nak menunjuk dan sokongkan akan Iran dan juga nak mensokongkan akan Palestina. Dan Yaman salah satu orang yang sokongnya hantar hari ini tu tunjuk kata dia nak sokongkan Iran lagu-lagu mana pun. Lalu itulah dia hantar beberapa soruh pergi kepada sebelah selatan di dalam negara Israeliyah pada hari ini. Maka laporan ini pun tidak dilaporkan dengan secara kata ada mapuh dan terbakar, dan tidak dilaporkan dengan secara jelas lagi kata hak Yaman hantar hari ini tu boleh tuju kepada sasaran kedak tu, tak tahu lagi dah. Tapi Yaman telah berkata sekiranya tak sapa kepada sasaran hak dia dia nak hantar lain pula. Mana kata nak kali yang lain pula, bukan sekali ni dak. Itu laporan yang kedua yang telah saya pungut dan saya kutip daripada wartawan Al-Hadas dan juga daripada televisyen Arabi. Dan seterusnya pada hari ini juga laporan yang terbaru oleh Al-Hadas Al-Ibrani di dalam wartawan Chong Hok Iran saat itu kata dia hatamkan akan kapal muat barang di kawasan Laut Hormuz ataupun di Laut Sepik itu yang berkaitan dengan kapal saat itu dengan Amerika Syarikat. Maka dia hatamkan dengan secara kuat juga pada hari ini. Maka membawa ke jadi kebakaran lah kapal yang ada di Laut Hormuz pada hari ini. Kapal tu besar, berpenuh dengan muat barang di atas belakang kapal ataupun perahu air saat itu. Dan seterusnya pada hari ini juga pihak Iran telah hantar lagi pula akan beberapa soruh semenjak daripada kemarin lagi, dan hari ini pula dia hantar akan soruh dia menuju kepada sasaran iaitu kepada pengkalan Israeliyah yang duduk bertampak di Kuwait, iaitu ia hantar lagi kepada tempat stesen kapal terbang ataupun lapangan terbang hak pihak miliki ataupun pengkalan
hak Israeliah, maaf, hak Amerika Syarikat di Kuwait. Dia hantar lagi, ia berdiri dengan soruh di Senam Bin. Dan juga dari kapal terbang ataupun lapangan terbang, hak yang bertapak ataupun satu pekalan yang bertapak oleh Amerika Syarikat di Kuwait, maka dia hantar situ membawa ke jadi nyala dan terbakar pada hari ini juga tanggal 28 bulan 3 tahun 20 ni. Dan seterusnya maklumat khabaran pada hari ini tu, pihak daripada Bobby Trump saat ini tu telah minta pada UN dan juga minta kepada bangsa-bangsa bersatu suruh clear ataupun pergi buat membicara berkenaan dengan pertikaian ni. Mana kata dia nak minta cara lah, tapi orang panggil secara tang-om. Dia tak berani, dia takut malu nak minta betul-betul. Secara tang-om suruh UN tu wayak kepada Iran suruh berhenti buat pertindakan di kawasan rantau pemipak ataupun di kawasan pemipak. Maka telah dijawab oleh Iran kata kami tak akan berhenti selama mana tidak ada bui yang kami dok nak syarat 5 perkara yang telah kami isytihar beberapa minggu yang telah lepas. Iaitu yang pertamanya, Laut Hormuz ni kena duduk di bawah jaga air kami, dan setiap kapal yang berkaitan dengan Amerika Syarikat tidak benar lalu malaikat dengan bayar cukai. Dulu gitu kami tu duk lepas pergi peri ya. Ni mari buat pucang kami nak utik akan cukai ataupun pasir untuk bayar se nak pergi mari di kawasan Laut Hormuz tu. Dan juga semua perkara hak Iran dok nak tu, yang satu laginya apabila berhenti dah ni kena berhenti talakkan ataupun berhenti terus. Jangan ada pula bertikai ataupun songkram kali yang lain pula lepas pada ni. Jangan buat petikai pula. Kalau tak ada petikai, siapa nak buat jaminan berkenaan dengan hal ni. Dan Iran telah berkata kami tak akan terima cerca ataupun semeja ataupun buat perjanjian dengan Amerika Syarikat. Kerana kami tak terima dengan sebab kami malah nak terima di atas orang yang suka bohong di atas perjanjian. Kerana setiap kali dia berjanji, dia bohong semua. Semenjak daripada Israeliah dan juga Amerika Syarikat buat bertindak kepada Palestin hari itu lagi, maka Iran pun kata belah tu. Kami tak akan buat berjanji kepada orang yang memusnahkan akan janji ataupun yang khianatkan janji. Itulah maklumat ringkasan yang saya nak beritahu kepada saudara-saudara yang dah ikuti bersama di dalam video ni. Sekiranya ada maklumat yang terbaru, saya akan sampaikan. Sekadar ni dulu untuk video ni.